Okey, nasihat saya korang pergi kat kedai aircon jangan suruh top up gas ha. Okey, ni salah satu kereta yang kereta Proton Saga model baru VVT. Sangat-sangat problem dia tu ialah bila dah pergi kedai dia suruh top up gas. Okey. Ini on dah isi gas, saya dah matikan enjin, saya check tengok dia datang dia komplain dia punya kompresor bunyi tak sebab bila gas dah terlebih high pressure kompresor dia paksa kita jalan dia terpaksa okey. Sebab ni tengok sampai meter saya pun bocor dia keluar gas kat sini sebab terlalu panas dia punya pressure tu. Tadi sampai ke 400 dia punya pressure tu. So korang kena ingat pergi ke kedai aircon suruh dia check dulu. Check aircon, jangan suruh top up gas. Okey, nasihat daripada saya, korang jangan suruh top up gas, check dulu. Check aircon apa masalah? Ada masalah, ada part rosak korang ganti. Jangan suruh top up gas. Bila top up gas, dia punya pressure dah tinggi. Lagi satu, senang je korang nak tahu dia punya gas sistem aircon normal tak normal. Okey. Pressure panas ni tak boleh lebih pada 200.5. Bila lebih pada 200.5 dia kena ada cut off. Sistem tu normal Lagi satu, yang ni korang boleh tengok korang punya sistem kompresor, expansion valve 40 sampai ke bawah 40 Lebih pada 40 dia dah kurang. Confirm kurang. Okey, mana yang pandai pasal aircon ni, babak aircon dia kata 50 tu pressure tak rosak. Memang tak rosak tapi dah tak elok. Okey, korang kena ingat bawah pada 40. Lebih 40 kompresor dah tak kuat pressure. Yang ni tak boleh lebih pada 250. Itu ialah sistem aircon normal. Jadi korang pergi ke kedai jangan suruh top up gas. Check dulu masalah aircon. Okey, itu saja. Korang ada masalah aircon kereta boleh datang dekat bengkel kami di Ampang, Pandan Jaya, Kuala Lumpur. Okey, apa-apa WhatsApp kami di link di bio Tekan link, dekat situ ada location kedai, ada nombor WhatsApp. Okey. Jangan kena tipu dengan kedai aircon. Top up gas, ambil duit, sistem aircon dah rosak, kompresor jam. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.